Wahabi ni maksudnya orang yang mengikut pandangan Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah maksud orang mazhab Maliki? Maknanya orang-orang yang mengikut pandangan Imam Malik dan ulama-ulama yang mengikut pandangan mazhab Malik. Jadi kalau Wahabi maksudnya orang yang mengikut pandangan Muhammad bin Abdul Wahab. Okey? Apakah ciri-cirinya tidak mau mengikut pandangan imam-imam mazhab, nak terus mengikut Al-Quran dan hadis? Itu ciri-ciri dia. Faham? Kita duduk di zaman Nabi, kita dengar Quran dan hadis direct. Faham? Turun wahyu, Nabi terus baca kepada kita dan terangkan hukumnya, dan Nabi jelaskan dengan hadis-hadis. Bila Nabi telah wafat, tinggal para sahabat, di situ bermulanya mazhab. Bata kalau kita ngaji kitab fiqh besar-besar, mazhab bukan di zaman Imam Syafi'i, zaman sahabat. Batu kita dengar mazhab Aisyah, mazhab Abu Bakar, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Utsman dan seumpamanya. Apa maksud mazhab di situ? Pandangan daripada sahabat sudah mula berbeza. Contoh dalam bab zakat, Sayyidina Umar beri pandangan lain dan Sayyidina Abu Bakar beri pandangan lain. Sebahagian umat Islam ikut pandangan Sayyidina Abu Bakar, sebahagian umat Islam mengikut pandangan Sayyidina Umar. Itu terkenal. Okey? Siapa sini nak ikut Quran hadis tak mau ikut ulama? Mana boleh? Bermaknanya kita tak nak pergi sekolah anak kita, kita hanya beli buku-buku yang betul, buku teks, dan anak kita baca sendiri. Tak payah pakai cikgu sekolah. Boleh tak? Tak boleh. Mesti cikgu tu terang apa makna yang ditulis dalam buku teks kamu itu. Faham? Barulah selaras ilmunya. Nah, begitu juga ulama-ulama, apa makna ayat ini? Tak boleh kita sendiri ambil makna. Kita kerja nyoreh toh, kita kerja ngai kisi, kita nak tafsir diri. Punah kanah habis. Nah, akhirnya semua menjadi sesat. Nabi kata man fassara al-Quran bi ghairi ilmi falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Siapa yang ambil yang tafsir Quran tak ikut ulama-ulama yang ada ilmu, dia yang tak ada ilmu tu dia sendiri tafsir, sediakan tempat duduk dalam api neraka.